Program ini berlangsung, kita support anak-anak kita yang akan bertanding, yang akan menyertai Sukan Engkau pada hari ini, insyaAllah. Kita berikan satu pengalaman baru untuk mereka, ya. Betul bang. Dan bukan sekadar itu saja, bukan acara untuk anak-anak ada. Saya juga difahamkan ada juga acara Sukan Engkau untuk ibu dan bapa. Dan sebenarnya ibu bapa ni kita akan proceed selepas selesai acara anak-anak lah, saya rasa. Betul, kita nak lepas dulu bagi anak-anak kan, sebab anak-anak ni daripada pagi bawa ke tengah hari dia punya cargas tu lain macam. Ya, jadi kita biarkan dia main dulu. Betul, kita beri peluang kepada anak-anak dulu dan selepas itu insya-Allah kita akan kongsikan pengalaman-pengalaman yang cukup-cukup orang kata apa, boleh meningkatkan tahap kefahaman di antara cikgu dan juga ibu bapa sendiri. Okey. Yang paling utama sekali kita mohon apabila program ini adalah program yang akan melibatkan ibu bapa. Ya. Di dalam program yang akan melibatkan ibu bapa itu kita harap ibu bapa pun sportif. Betul. Kita harap ibu bapa join apa saja game yang akan dibawakan oleh pihak pengurusan. Betul. Dan insya-Allah kita akan jadikan program pada hari ini satu momen yang istimewa khususnya untuk anak-anak kita lah. Betul. Sebenarnya sebagai satu mentaliti anak-anak, mereka akan lebih seronok apabila ibu bapa join apa yang mereka lakukan. Betul, itu betul. Itu adalah satu mentaliti yang sebenar yang telah pun dikaji lah. Betul. Macam contoh anak-anak kita ada satu kartun yang dia minat. Ya. Kalau kata mak bapak tahu pasal kartun tu, layan juga kartun tu dengan anak-anak kan. Sebenarnya anak-anak kita akan menyimpan satu memori yang baik terhadap ibu bapanya. Jadi kita harapkan sangat-sangat ibu bapa yang ada pada hari ini sporting lah untuk kita support program anak-anak ini. Betul. Kan selalunya kalau hari biasa-biasa abah-abah, ayah-ayah digarang. Ya. Tapi untuk hari ini saya mohon tinggalkan garang anda di luar kan. Garang-garang kita tinggalkan luar garang ya. Ini kita nak sporting dengan anak-anak kita. Betul. Sebab bila masa lagi kita nak berikan pengalaman yang cukup-cukup hebat kepada anak-anak Ya, kita. betul. Kita perlu kongsikan pengalaman ini bersama anak-anak. Mungkin ayah-ayah dan ibu-ibu sebelum ini sangat-sangat sibuk dengan rutin harian masing-masing. Ya, betul. Tetapi hari ini ada peluang orang nak. Ya, Allah izinkan. Allah izinkan. Jadi makanya kita grab peluang yang ada.